Hari ni aku nak makan dekat portion yang paling besar sekali dekat Petaling Jaya. Dekat William Corner ni memang famous, ramai gila makan. Daripada hujung sana sampai hujung sana dia punya saja. Nah, mi raja. Ni mi raja bang ah? Ya. Ni makan dengan apa ni? Dengan rib bang. Beef rib bang eh? Makan seorang je. Ni bang tengok. Dia masak mi raja meriah ni. Kat sini pun dia ada dessert juga. Yang ni baru ni. Aku baru tahu. Nah, ni. Ada tiramisu, panna cotta, mango cheesecake, kek coklat, strawberry cheesecake, ada coklat cheesecake. Ni ada cream brulee, ada tiramisu. Yang paling best kat sini ada cendol gula Melaka. Gula Melaka bang kan? Ni portion paling besar sekali aku pernah jumpa dekat PJ. Ni cendol gula Melaka yang baru dekat William Corner. So dekat dalam ni dia ada cendol, marah-marah standard cendol lah. Bismillah. Rasa santan dengan gula Melaka dia tu kuat gila. Mana yang korang tak tahu lagi, ada menu baru jeruk mangga. Jadi harga dia RM6 je. Ni makan sejuk-sejuk, puas hati gila. Macam aku tunjuk tadi, dekat William Corner ni ada benda baru which is dessert. Yang ni dia punya tiramisu. Ni tiramisu dia. Yang ni dia punya mango cheesecake. Dia sama je, cuma topping je lain sikit. Ni pula dia punya cheesecake coklat dia. Nah, rasa coklat dia kuat tau, tapi tak manis pun, sedap. Makanan portion besar nombor 1, nasi goreng udang lipan. Dalam ni dia ada udang biasa siap dengan udang lipan, letak cheese. Pernah rasa udang lipan? Tak pernah. Ambil sikit. Biasa. Ngam tak ngam? Dia ngam kan? Crispy kat luar kan? Oh, sedap. Ni rasa dia macam nasi goreng tom yum. Dia ada rasa pedas, ada rasa serai tu. Makanan portion besar nombor 2, dia punya mi raja dengan beef rib. Korang tengok bapak besar. Hui. Ni menunjukkan dia lembut gila. Korang gigit tak perlu effort pun. Kita ambil dia punya mi raja sikit. Makanan portion besar nombor 3, dia punya olive garlic smoked duck. Buang ni semua ni. Lembut dia tadi masuk dalam mulut cair. Garlic dia tu kuat, and then dia punya chili oil tu tambah lagi dia punya rasa pedas yang korang nak lagi. Air dia pun bapak besar. Kopi bidin. Kat weh rasa kopi, white kopi lah. Ni yang ni dia punya soda herbs. Yang ni refresh gila. So yang ni kedondong asam buah dia. Macam. So kalau korang nak rasa semua makanan-makanan portion besar ni, korang boleh datang Williams Corner. Apa pun kita santai-santai je.